Pernah tak anda terfikir, alat muzik yang bunyinya ceria sangat ni, sebenarnya ada kisah epik di sebaliknya? Hari ni, jom kita bongkar perjalanan luar biasa ukulele. Bunyi macam ni kan? Terus rasa macam kat tepi pantai, santai-santai. Memang bunyinya sinonim dengan kegembiraan. Tapi percaya tak kalau saya cakap, ceritanya bermula beribu-ribu batu jauhnya dari Hawaii? Jom kita selami kisahnya. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Perkara pertama yang mungkin akan buat anda terkejut, kisah ukulele ni sebenarnya tak bermula pun di Hawaii. Sebaliknya, ia datang dari sebuah pulau kecil milik Portugis, nun jauh di lautan Atlantik. Jadi, macam mana ceritanya? Semuanya bermula pada tahun 1879. Sekumpulan imigran dari Portugal tiba di Honolulu dan mereka bawa satu alat muzik kecil yang dipanggil machete. Dari situ, Raja Hawaii pada masa tu, Raja Kalakaua, suka sangat dengan bunyinya, sampaikan dia angkat instrumen ni jadi ikon budaya Hawaii. Lepas tu, boom, tahun 1915, ia berhijrah ke Amerika dan terus jadi popular. Dan zaman moden ni, siapa yang tak kenal dengan suara majlis Israel Isaac Kamakawiwo'ole, dialah yang betul-betul perkenalkan semula ukulele kepada seluruh dunia. Memang satu perjalanan yang menakjubkan. Okey, tapi kenapa nama dia ukulele? Comel kan bunyinya? Sebenarnya, dalam bahasa Hawaii, ukulele ni maksud dia kutu melompat. Kenapa pula kutu? Sebab orang Hawaii dulu, bila diorang tengok jari pemain Portugis ni laju betul bergerak atas tali gitar tu, ia nampak macam kutu yang tengah melompat-lompat. Kreatif sungguh. Dan peranan Raja Kalakaua ni memang satu titik perubahan yang besar. Dia bukan setakat suka-suka je tau. Dia betul-betul jadikan ukulele ni sebahagian daripada jiwa dan identiti Hawaii. Pengaruh dia sangat kuat sampaikan ukulele ni diserap masuk ke dalam muzik tradisional dan juga tarian hula, menjadikan iramanya lebih rancak dan lebih ceria. Baik, jadi ukulele dah jadi superstar di Hawaii. Macam mana pula ia boleh terbang ke seluruh dunia dan akhirnya sampai ke tangan kita hari ini? Jom kita tengok babak seterusnya. Setiap cerita hebat mesti ada wira-wiranya kan? Untuk ukulele, wiranya ramai. Bermula dengan 3 orang tukang kayu Portugis yang bawa instrumen ni ke Hawaii. Lepas tu, Raja Kalakaua yang bagi status diraja. Bila dah sampai ke Amerika dan UK, muncul pula bintang macam Cliff Ukulele, Ike Edwards dan Josh Formby yang menjadikannya instrumen pop. Dan mestilah tak boleh lupa suara emas Israel Isaac yang buat jutaan orang jatuh cinta dengan ukulele pada zaman kita. Baiklah, sejarahnya kita dah faham. Sekarang, jom kita masuk bab teknikal sikit. Apa sebenarnya yang buat bunyi ukulele ni sangat unik dan istimewa? Jom kita bedah siasat. Perkara pertama yang anda perlu tahu bila kita sebut ukulele, ia bukan satu jenis je. Anggap je ia macam satu keluarga. Ada abang, ada kakak, ada adik dan setiap satu ada saiz dan suara yang berbeza. Inilah 4 ahli keluarga utamanya. Yang paling kecil dan klasik ialah soprano. Bunyi dia nyaring dan ceria yang biasa kita dengar tu. Lepas tu ada concert, besar sikit. Jadi bunyinya lebih penuh, lebih hangat. Naik satu lagi saiz, kita ada tenor. Yang ni ramai pemuzik profesional suka sebab bunyinya lebih kaya dan bergegar lama. Dan yang paling besar sekali ialah baritone. Bunyi dia paling dalam, paling bass. Dan macam bunyi gitar akustik kecil pun ada. Tapi bukan saiz je yang penting. Ada satu lagi rahsia besar di sebalik bunyi ukulele, iaitu jenis kayu yang digunakan untuk buat badan dia. Secara asasnya ada 2 jenis binaan. Satu, kayu padu atau solid wood. Yang ni bunyinya memang sedap. Lebih hidup dan makin lama kita main, bunyinya jadi makin matang. Macam wine, makin tua, makin bagus. Tapi harganya pun lebih mahal sikit. Yang kedua, kayu lapis atau laminate. Yang ni lebih lasak, tahan lasak dan paling penting, harga lebih mesra poket. Jadi untuk yang baru nak belajar, laminate ni memang pilihan yang bijak. Jenis kayu ni pula macam bahan rahsia dalam resipi. Setiap kayu bagi rasa bunyi yang berbeza. Contohnya, koa, kayu asal Hawaii, bunyinya sangat seimbang dan merdu. Mahogany pula bunyinya lebih woody, lebih hangat. Nak bunyi yang terang dan kuat, cari yang guna kayu spruce. Kalau nak bunyi macam koa, tapi bajet lebih rendah, akan siap pilihan terbaik. Nampak tak? Setiap kayu ada karakter dia sendiri. Okey, cukup pasal teori. Dah tahu sejarah, dah tahu jenis-jenis dia. Apa lagi? Jomlah kita main. Dan jangan risau. Serius, ia tak sesusah yang anda bayangkan. Untuk bahagian akhir ni, jom kita belajar benda paling asas sekali. Macam mana nak pegang, sampailah macam mana nak petik chord pertama anda.
Mula-mula sekali, cara pegang. Kalau duduk, letak je badan ukulele tu atas paha kanan. Lepas tu, sandarkan sikit kat dada. Pastikan leher dia tu menghala ke atas sikit, dalam sudut 45 darjah macam tu. Dan yang paling penting, relax. Jangan tegangkan bahu atau tangan. Santai je. Okey, sebelum main, benda wajib buat, kena tune dulu. Talaan standard dia senang je nak ingat. G, C, E, A. Dari tali paling atas ke tali paling bawah. Zaman sekarang senang, tak payah pening kepala. Guna je aplikasi tuner kat telefon, petik tali, aplikasi tu akan bagi tahu nak pusing tombol tu ke mana. Siap! Dah sedia untuk chord pertama? Jom kita mulakan dengan yang paling senang di dunia, chord C major. Cuma guna satu jari je. Ambil jari manis anda, letak dekat fret nombor 3, tali paling bawah sekali. Tali A namanya, dah? Cuba petik semua tali. Ceria kan bunyinya? Hebat! Chord kedua pula, A minor. Yang ni pun senang sangat. Satu jari juga. Guna jari tengah, letak kat fret nombor 2, tapi kali ni kat tali paling atas sekali, tali G. Dah? Itu je. Cuba main. Rasa dia lain sikit kan? Macam sedikit sayur. Okey, jom kita naik taraf sikit. Chord F major. Kali ni kita guna dua jari. Jari telunjuk letak kat fret pertama, tali nombor 2 dari bawah. Lepas tu, jari tengah letak kat fret kedua, tali paling atas. Mula-mula mungkin rasa kekok sikit, tapi berlatih perlahan-lahan je. Dan chord terakhir untuk hari ni, G major. Yang ni guna 3 jari, bentuk dia macam segitiga kecil. Mungkin nampak macam susah sikit, tapi percayalah, bila anda dah boleh main chord ni, beribu-jibu lagu anda boleh main. Chord ni memang chord ajaib. Dan inilah keajaibannya. Nampak tak? Dengan hanya 4 chord ni, C, A minor, F dan G, anda sebenarnya dah boleh main beribu-ribu lagu. Lagu pop, lagu rock, lagu rakyat, macam-macam lagi. Hebat kan? Hanya dengan 4 chord. Jadi, apa nak buat lepas ni? Senang je. Latih tukar-tukar chord tadi tu. C ke G, G ke A minor, sampailah rasa lancar. Pastikan bila petik tu, semua tali bunyi jelas, tak berdengung. Dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Main muzik ni untuk seronok, bukan untuk stres. Cuba kita fikir sejenak. Alat muzik comel ni dah mengembara jauh, dari Portugal ke Hawaii, dan sekarang ia mungkin ada di tangan anda. Ia membawa cerita, ia membawa budaya, ia membawa kegembiraan. Jadi persoalannya sekarang, lagu apa yang akan anda mainkan untuk menyambung perjalanan ini dan menceritakan kisah anda pula?